Assalamualaikum dan jumpa lagi dalam channel saya. Untuk video kali ni kan, saya nak share pula ada dua kaedah lah macam mana cara saya tampal laminate ke atas board. Dan bagi menjawab jugalah, ada satu soalan, ada seorang brother ni dia tanya macam mana saya tampal laminate tapi saya tak menggunakan mesin trimmer. Jadi saya ingat saya tunjukkan terus lah kedua-dua kaedah yang saya buat selama ni. Untuk laminate macam kita tahulah, dia punya nama HPL, High Pressure Laminate. Untuk yang board ni pula saya gunakan block board. Kita boleh guna sama ada block board, plywood pun boleh, chipboard pun boleh, ataupun apa-apa material lain yang rasa bersesuaian untuk guna buat pintu kabinet. Cuma dekat sini saya gunakan block board yang satu side. Ini saya nak buat pintu, so satu side putih dan satu side lagi side kosong lah. Okey, untuk pintu biasanya kalau mana-mana tukang pun lah, dia akan tampal sebelah je lah laminate. So untuk dia akan tampal belah depan sajalah, dan belah belakang ni putih. Boleh juga kalau kita nak tampal kedua-dua side guna laminate, tapi kos dia agak mahal lah. Bukan sekadar kos barang, kos upah kerja pun termasuk sekali lah. Sebab kerja yang macam ni saja pun dah banyak dia punya kerja. Jadi biasanya mana-mana tukang pun dia akan tampal sebelah sajalah. Kecuali ada request lah, saya pernah dapat request satu customer ni, dia nak buat pintu gunakan laminate. Dia nak tampal kedua-dua belah, dan dia pun tak kisah sangat pasal harga. Dia bayar je, dia nak kan. Bila saya quote harga pun dia okey je. Jadi saya pernah tampal kedua-dua lah. So untuk yang pintu dua-dua side kalau pakai laminate tu, saya gunakan block board yang dua side kosong lah. Dan thickness block board yang saya guna ni adalah 15mm. Biasa kalau untuk buat pintu kita gunakan 15 dengan 18 lah. Itulah kot. Kalau kurang lagi tak sesuai, kalau tebal lagi saya tak pasti. Tapi biasanya orang akan guna 15 dengan 18mm. So dekat macam saya cakap tadi, kita ada dua kaedah lah. Ini kaedah pertama dan kaedah yang kedua. Okey, untuk kaedah yang pertama ni, saya akan menggunakan mesin trimmer. Dan dia punya bit, saya gunakan bit flush. Bit flush boleh potong belah tepi lah, nanti saya tunjuk sekali lah. Kemudian untuk board ni, saya potong saiz siap. Saiz siap maksudnya kalau kata saiz pintu tu besar tu bersatu lah, buat saiz siap dia. Contoh macam board ni, saya buat saiz siap, dia punya lebar dia 340 kali tinggi dia 898. So saya akan potong board ikut saiz yang saiz siap tu. Cuma untuk pada laminate saya besarkan sikit, besarkan dia punya, lebihkan 10mm lah. Contoh 898 campur 10mm, dan dia punya lebar pula 340 kali 10mm. Sebenarnya tak kisahlah berapa lebih pun tak kisah, asalkan dia ada lebih supaya kita boleh trim pada bahagian tepi-tepi ni. Nanti kita akan gunakan trimmer kan, kita buang lebih-lebihan dia. Kena macam tu, kita tak boleh nak buat, kalau kata buat pintu saiz siap lah, kita nak terus tampal laminate, kita nak adjust kita punya laminate ni ngam-ngam ikut tepi-tepi tu memang susah sikit lah. Sebab kita gunakan gam kan, contact glue. Sebab contact glue kita tampal ke dua-dua bahagian. Kalau contact glue ni, kalau kalau dia dah sekali melekat, kita nak buka balik tu memang bukan tak boleh langsung, boleh juga, tapi susah lah. Dan mungkin kita punya laminate ini akan koyak kalau tak betul-betul bersabar cara nak buka laminate ni. Disebabkan itu susah, tak payahlah. Jadi kita gunakan cara yang biasa, board buat saiz siap, dan laminate kita lebihkan sikit, lebihkan 10mm ke 20mm ke tak kisahlah. Yang saya tunjuk ni adalah cara saya lah. Saya tak gunakan edging pada bahagian tepi ni lah. Saya gunakan PVC juga. Saya gunakan edging PVC untuk buat dia punya edging. Tapi bagi tuan-tuan yang nak gunakan laminate juga sebagai edging tepi ni kan, seelok-eloknya kita potong pintu saiz siap, kemudian kita potong kita punya laminate ni, buat macam edging,
tampal pada bahagian tepi dulu. Dia ada sebab dia. Kalau kita tampal yang depan dulu, kemudian baru kita nak letak dia punya edging, dia akan, bukan tak boleh, boleh je, tapi ada sedikit sakit mata lah. Saya tunjukkan sekejap. Okay, ni saya punya tabletop, saya pakai untuk bengkel sendiri lah. Okey, kalau kita nak buat pintu lah, kita anggapkan yang ni, tabletop ni sebagai pintu lah. Okey, kalau kita nak pakai laminate juga sebagai edging, kita tampal laminate dulu, kemudian baru kita tampal yang belah atas dia, surface dia. Kalau tuan-tuan tampal atas dulu, kemudian baru nak pasang edging, kita akan hadapi satu situasi macam ni lah. Nampak ni, ada satu line hitam ni kan. Ni facing ni, kita nak tutup pintu, dia akan nampak line hitam tu. Tapi kalau kita letak dulu edging, tampal edging dulu, kemudian butuh tampal atas, jadi line hitam ni barulah dia akan kelihatan nampak kat tepi ni. Faham kan? Itulah, kalau kita tampal atas dulu baru nak tampal edging, dia akan jadi macam ni lah, satu garisan hitam tu kan. So yang saya ni, saya nak pakai PVC edging. So kalau PVC edging saya tak kisah, kita boleh tampal yang atas dulu, kemudian baru kita pasang PVC edging. Kalau nak guna PVC edging, jangan pula ikut macam style laminate tadi. Kita pasang PVC edging dulu, kita dah trim semua bagi elok, baru kita nak tampal ni. Macam sia-sia lah. Seelok-eloknya kalau nak pakai PVC edging juga, tampal laminate dulu, baru kita pasang edging tepi pakai PVC tadi. Itulah setengah tempat saya faham lah. Mungkin ada setengah tempat dia tak ada, dia susah nak dapatkan PVC edging yang sama warna. Saya pun sama juga, kadang-kadang susah juga kita pilih laminate colour ni, tapi kita nak cari edging warna yang sama tu memang susah nak jumpa lah. Saya pun tak ada kata lah, saya follow betul-betul ikut edging tu, ikut warna-warna apa, warna pintu ni. Contoh saya ambil ni, warna kuning kan. So nanti saya akan pakai PVC edging ni, saya akan cari satu PVC edging yang seakan-akan warna saya punya ni, seakan-akan. Jadi kalau tuan-tuan boleh nampak ada beza tak? Rasa macam tak ada beza kan? Kalau seboleh-bolehnya saya akan cari PVC yang sama dengan colour laminate. InsyaAllah boleh jumpa kalau yang ada lah. Tapi setengah tempat kalau dia tak ada PVC edging ni, buat macam cara kita yang ni lah, kita potong laminate ni juga buat sebagai edging, kemudian pakai tu sebagai edging. Okey, kalau kita gunakan PVC edging, dia lagi mudah lah, cepat sikit. Dan kalau nak pakai laminate juga sebagai edging ni, macam mana nak cakap, dia ada sedikit leceh lah, dia agak penat jugalah. Sebab kita nak pasang laminate, kemudian kita nak trim, dia tak boleh trim pakai pisau, kita kena trim pakai trimmer juga, trimmer ke router kan. Jadi banyak sangat kawasan nak kena trim, maknanya sebelah satu side, lepas tu pusing sebelah ni pula kita nak trim, kemudian kalih pula belah ni, bogam, trim sebelah ni, sampailah banyak sangat kan. Berapa, maksudnya kalau kita nak buat skoping pintu, berapa kali kita nak trim, maknanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau guna laminate kat sebagai edging, itulah yang saya cakap, dia susah lah. Alang-alang dia dah ada, saya tunjuk sekali lah yang macam mana kalau yang jenis kita nak tampal edging pakai laminate juga lah. Ni alang-alang ada, saya masuk sekali lah dalam video ni. Untuk gam tepi ni sama juga, saya macam kita pasang PVC edging tu, macam ni lah, tengok yang ni saya dah bubuh edging tepi dah, saya bubuh edging tepi, kemudian yang atas ni baru saya tampal laminate belah atas. Kita start dari yang tepi tu kan. Ok, kalau yang macam belah edging gunakan laminate ni, dia ada susah sikit lah, sebab kita nak potong trim tu, sebab board ni kita kena menegak lah kan. Tak tahulah cara saya lah, kalau cara orang lain saya tak tahu macam mana. Jomlah saya tunjuklah satu bagi tuan-tuan nampak.
Untuk yang ni saya sapu sebab saya macam board tadi saya tindan-tindan kan. Kalau macam aging ni saya susun sama-sama, susun apa, contoh macam ni lah, saya susun bagi dia apat-apat. Ni macam ni kan, ni saya susun dia apat-apat, lepas tu saya letak masking tape. Tapi kat ni masking tape saya dah buka lah, susun masking, letak masking tape bagi dia rapat. Lepas tu saya tembak pakai spray glue lah. Kalau tuan-tuan rasa nak pakai scraper, okey lagi, tapi saya suka pakai spray glue. Kalau pakai gam yang sapu pakai scraper tu, dia akan masuk celah-celah, jadi macam comot lah. Ataupun orang utara cakap berseleliak kan. Berseleliak belah-belah ni kan. Dia terkeluar gam kan. Jadi saya suka macam ni, susun, letak masking tape, lepas tu tembak pakai spray gun, spray glue tu. Macam ni dia tak comot lah. Tak banyak sangat lah kerja saya nak bersih-bersihkan nanti. Okey, ni kita tampal dulu untuk yang ni. Sama lah macam tampal PVC aging juga. Cuma nak potong dia tu lah, kita kena tegakkan macam ni. Untuk side 1, 2, 3 ni saya dah tampal. Ini pun ada cara jugalah, tuan-tuan tengok facing macam mana. Kalau kata pintu ni belah atas, kita tampal atas dulu, atas, bawah, kemudian baru masuk kiri dan kanan. Jadi dia punya facing tu nampak lagi cantik lah. Sebab ini pintu ni tegak macam ni kan. Jadi tak ada dah nampak line-line hitam tu. Kita sorok sikit-sikit lah, selagi kita boleh sorok dia punya cacat-cacat dia tu, kita cuba bagi sorok. Okey, ni dah tampal. Memang sangat-sangat kuat lah. Spray glue dengan spray scrap tu, kita scrap pakai scraper tu kan, dia sama je, boleh dia melekat. Sebab dua-dua pun jenis gam yang sama, cuma beza dia cair dengan pekat lah itu lah. Okey, ni dah tampal. Kemudian saya akan ambil, sekejap saya ambil spek mata saya dulu, goggle. Ini terpaksa macam ni lah. Tak tahulah, kalau saya lebih selesa bagi tegak macam ni. Tapi kalau ada setengah orang dia letak macam ni, trimmer tu dia macam ni kan, dia tak meja macam tu, kemudian trimmer tu dia sengetkan trimmer macam ni. Macam saya tu ada sikit susah lah. Saya lebih suka bagi tegak macam ni, tapi dia punya base dia kena buat lah. Base dia saya lebih kurang buat macam ni, buat satu kotak, tepi letak satu panel, letak, kemudian saya akan clamp. Base ni pun kena kuat lah, janganlah sampai goyang, gedek-gedek leceh pula, nanti dia bergoyang-goyang jadi apa, defect pula kita punya kerja ni kan. Alright, untuk trimmer bit sama juga, saya pakai trimmer bit flush. Pakai plate ni. Saya tak tahu lah, cara orang lain mungkin ada cara yang lebih senang, tapi saya setakat macam ni lah yang saya tahu. Mungkin ada orang lebih senang lagi dia punya cara kan. Alright, saya nak trim ni dulu lah, trim aging ni dulu. Dia bila jadi susah sebab ini facing dia tu dia punya tapak ni agak kecil besar tu kan, jadi bergoyang. Tu yang susah saya cakap ni. Kalau kita nak tampal PVC, nak tampal laminate sebagai aging, dia akan jadi susah sikit. Dia susah macam mana? Lambat satu hal, sebab banyak side kan, 1, 2, 3, 4. Lepas tu side dia, tempat dia kecil. Walaupun sebenarnya pintu saya ni tak banyak pintu saya berapa keping ya, dalam tak sampai 10, tak sampai 20 keping lah, tak sampai 20 keping. Tapi rasanya ni dah hari kedua dah sampai petang ni. Tak siap lagi. Satu side belum settle lagi. Jadi tu dah lambat. Tu yang saya tak berkenan sangat nak pakai laminate sebagai aging. Saya lebih suka pakai PVC, dia cepat. Lepas tu dia kemas. Kalau macam ni kita nak kontrol, kita nak bagi dia kemas tu, tu yang jadi sedikit cabaran lah. Boleh buat tapi lambat, itulah. Okey, untuk trimmer bit ni trimmer bit ni jangan kita setting lah dia punya ni pulas kan, bagi dia jangan terlalu panjang sangat. Kita bagi dia serendah yang boleh. Asalkan kalau kita buat panjang, nanti dia akan makan kayu ni tau. Terutama side putih ni, sebab side putih ni akan facing. Jadi bila dia akan, nanti saya tunjukkan dulu macam mana dia punya defect dia kalau ada lah. Tapi seelok-eloknya kita kena berhati-hati lah masa nak trim jenis menegak macam ni. Leceh sikit lah pakai power cord. Kalau kita ada cordless senang sikit lah. Alright. Ok, pastikan kita punya bit pun bersih lah. Selalu perhati lah, jangan sampai dia melekat gam banyak sangat, nanti tak cantik kita punya kerja. Alright.
Okey, settle, alhamdulillah. Dikemas lah. Tak tahulah kemas lah juga sebab saya dah jaga betul-betul kan. Jadi tak adalah dia termakan kayu ke, tak ada luka lah belah-belah sini kan. Ni alhamdulillah lah. Dia cuma comot gam-gam sikit lah. Tak apa, yang tu pasal gam-gam tu kita boleh cuci kemudian. Jangan dia termakan kayu, kita punya trimmer bit tu. Dia makan kayu snap dah cacat lah. So belah semua side saya dah tampal dengan laminate punya, edging punya laminate edging. Habis kuat, aduh, berbelit-belit. Okey, bila dah tampal edging, kemudian atas ni barulah saya akan tampal laminate. Tak apa, saya masukkan sekali juga video dalam ni. Saya akan tunjukkan tuan-tuan line hitam yang saya masukkan tu tadi. Okey, jadi kita kena sambung pintu-pintu yang lain lah. Tu ramai lagi pintu tu. Lagi cuma tapi satu side lagi lah. Saya ingat sampai mungkin sampai maghrib ni baru settle untuk semua ni. Lambat kalau kita gunakan edging, tapi saya terpaksa sebab benda apa, saya dah cari edging yang color sama dengan laminate ni agak susah, tak jumpa, memang tak jumpa. Warna hijau kan, hijau-hijau ni tu ada color hijau tapi tak match, jadi saya tak nak jugalah. Jadi nak tak nak terpaksa saya pakai laminate juga sebagai edging tepi. Kita punya pintu siap boleh tembuk 5 inches lagi. Okey, jom kita start pada kaedah yang pertama dulu. Okey, kaedah pertama saya ulang balik. Kita punya pintu buat saiz siap. Kita punya laminate kasih lebihkan. Okey, untuk bengkel saya tak sapu gam tau, tak tuang. Contoh macam kita tuang glue, kita scrap pakai contact glue tu kan. Tak. Kalau bengkel saya ni saya dah pakai spray glue. So untuk spray glue, tuan-tuan nak pakai suction cup pun boleh, ataupun nak pakai yang gravity macam ni pun boleh. Kalau pakai gravity ni lagi senang lah. Ada juga kaedah macam mana cuci dia. Nanti saya sharekan sekali. Okey, lagi satu perkara yang penting lah, yang banyak sangat orang tanya. Okey, kalau kita nak guna spray glue ni, sebenarnya glue ni, contact glue ni bukannya saya bancuh tak bancuh. Dia memang ada jual. Dia memang ada jual satu glue, memang dia panggil special spray glue, dan dia punya glue sama macam contact glue biasa ni, cuma dia agak cair. Dia cairkan sebab supaya boleh kita gunakan untuk spray lah. Biasanya spray glue ni diorang buat kerja-kerja macam kerja perabot pun ada, kerja perabot, kerja spray balut bumbung kereta kan, balut span, lebih kurang itulah, balut kulit. Dia orang akan gunakan glue ni. Glue ni dia memang cair. Sekarang pun dia ada jual yang 3 kilo. Nanti saya sharekan link kalau tuan-tuan nak try tengok pakai special spray glue ni. Tuan-tuan ni takut nanti ada orang tanya, dia orang kata bancuh macam mana. Bukan bancuh, tuan-tuan bancuh lah pakai tinggal macam mana pun, dia memang takkan dapat lah. Kita tetap kena belikan glue yang khas untuk spray apa saja. Okey, saya demo dulu satu lah. Okey, satu bahagian saya dah dekat laminate, saya dah spray. Okey, sebelum kita pergi kepada board, saya nak terangkan dulu.
Untuk glue yang kita spray tadi, jangan kita expect dia punya semburan dia tu pergi macam apa, macam spray cat. Dia bukan macam tu lah. Dia memang pergi macam air hujan tu, nitik. Dia akan berterabur macam ni. Dan bila kita dah kapal terbang lagi. Okey, kita sambung balik. Okey, lagi satu lah. Macam saya cakap tadi, dia punya semburan dia bukan macam pergi macam kita spray cat tu, bukan macam tu. Dia akan pergi macam menitik air hujan macam tu. Tapi dia bukan berketul kan. Bukan dia berketul, dia tak berketul. Dia akan apa? Dia akan rata jugalah, jadi layer lah. Dia apa? Tak berketul. Dia okey je. Lepas kita spray, kita tak perlu lah nak scraper, nak tarik pakai scraper, dah tak payah. Dah macam ni dah okey dah. Lepas kita spray okey. Untuk bahagian laminate dah. Kemudian kita spray pula. Saya akan spray pada bahagian board pula. Glue habis pula, saya tuang glue lah. Okey, dia macam tu dah okey lah kot. Ni kalau macam ni dah kira scatter lah. Tak tahulah, mungkin dekat handphone tuan-tuan nampak tak scatter, tapi pada mata saya daripada depan ni semua bahagian dah kena glue lah. Tak ada, kalau tak nampak, kalau tak ada kena tembak lagi. Tapi janganlah terlalu tebal menimbun sangat. Dia asalkan scatter macam tu okey dah tu. Okey, sama juga macam kita pakai kotak glue, sapu tu. Kita nak kena bagi dia kering sekejap. Okey, sementara kita tunggu dia kering, saya nak kongsikan dulu lah kelebihan kita gunakan spray glue ni lah. Kelebihan dia cepat je kering. Kita tak perlu tunggu lama sangat. Lepas tu dia lagi jimat. Contohlah, kalau kita pakai contact glue, sebenarnya banyak tau. Contoh kita nak buat satu pintu, saiz pintu yang terlalu banyak dengan panel dia kan, sekalian nak pakai contact glue tu terlalu berapa tong kita nak baru boleh cukup. Kalau macam special spray glue ni kita jimat. Cuma kita nak kena ada kompresor lah. Kompresor tak perlu besar-besar sangat sebenarnya. Kalau macam boleh je kalau kita tak pakai kompresor kecil-kecil kan. Cuma kandungan angin dia lah, kandungan angin dia tak tahan lama lah. Kalau kita spray sekejap, lepas tu motor terus berjalan kan, semua leceh tu lah. Tapi selagi dia punya dia punya tekanan angin tu macam mana, dia punya PSI, sorry lah pasal tu saya tak nak check kan. Saya pun ada juga satu kompresor yang kecil, masih boleh guna untuk buat special spray glue. Tak semestinya kita nak guna pakai tank yang besar-besar kan. Tapi kalau ada yang besar lagi bagus lah. Lama sikit kita boleh spray kita punya gam ni kan. Right. Okey, untuk tahu macam mana kita punya gam ni dah kering, dia senang je. Kita ambil jari kita, tengok. Kalau kita macam dia masih lagi basah, dia macam lembab-lembab macam tu lah. Janji dia tak melekat dekat jari kita. Samalah kedua-dua bahagian. Jangan sampai terlalu kering sangat, sampai berhari-hari, 2-3 hari kan. Lama sangat tak sesuai lah. Selok-eloknya dalam keadaan macam ni, dia dah kering lembab-lembab macam ni, tu dah boleh pakai lah. Okey, untuk tampal dia macam saya cakap dia, kita punya laminate ni kan dia lebih dia punya saiz kan. Yang ni saya siap, kita kena lebihkan tau. Lebihkan maksudnya laminate tu sini lebihkan sikit, sini lebihkan, sini kena lebihkan, sini lebihkan. Yang lebih tu nanti saya tunjuk macam mana cara kita buat.
sebenarnya ada cara yang selamat lagi lah. Kalau tuan-tuan mungkin tuan-tuan tak cekap sangat buat macam ni, tuan-tuan boleh lapik alas. Nanti saya selitkan video, kita boleh alas dulu dengan batang pipe ke atau apa-apa benda supaya dia tak terus melekat. Kalau macam ni ada sikit risiko lah. Kalau dah biasa tak apa, kita boleh agak-agak kan. Kalau tak biasa, tuan-tuan boleh tengok dalam, nanti saya selitkan video macam mana cara selamat sikit lah. Sebab limit ni kalau dia dah melekat, kita nak kopik balik, memang saya ada maaf bagimu lah. Ok, dah settle. Jom kita tekan sikit. Boleh lah tuan-tuan nak pakai kain tekan ke, ataupun nak pakai sagat ke apa ke, span ke, asalkan benda ni kita tekan sikit lah, dia bagi dia betul-betul melekat. Dan ada juga orang yang buat dia buat macam ni, dia pukul yang getah ni kan, ambil melet dia macam ni. Pun boleh juga. Tapi macam saya tekan macam ni pun dah okey dah, dia dah melekat dah. Dia melekat dengan sangat kuat lah. Dia tak risau lah, dia nak kopik, dia nak lekang balik tu tak ada. Okey, nanti kita sambung balik. Okey, dia lebihan yang saya cakap tadi kat sini. Kita punya laminate ni bagi lebih sini. Sini semua lebih lah, tepi ni lebih, atasnya lebih, bawahnya lebih, sini pun lebih. Yang ni kita tak lebih lagi lah, kita kena potong pakai trimmer. Nanti saya tunjukkan. Okey, sekarang ni kita nak trim pula kita punya laminate, lebihan-lebihan laminate tadi tu. Untuk trim dia tu kita boleh gunakan mesin trimmer, ataupun kalau tuan-tuan tak ada mesin trimmer, ada satu kaedah lagi, kita pakai kikir serap. Dia ada cara je lah, tapi biasanya nak mudah pakai mesin trimmer lah, lagi elok. Kita boleh pakai trimmer ataupun router. Ada beza tau, router dengan trimmer dia lain sikit. Kalau macam trimmer, dia kecil macam ni lah. Kalau router yang besar tu, tak tahu, nanti saya lekat gambar. Kalau tuan-tuan nak mudah lagi lah, nak senang kan, tuan-tuan beli yang cordless punya. Sekarang saya tengok banyak brand-brand kat Shopee lah, brand-brand China je kan. Murah-murah juga harga dia. Saya pun teringin kan nak beli yang pakai baterinya, cordless. Tapi nantilah, semua yang nak beli pisang kan. Kita pakai dua apa yang ada. So ni mesin trimmer. Okey, untuk trimmer saya ni, saya pasang satu insert plate. Saya pernah buat review pasal saya punya insert plate ni. Dia lebih mudah lagi lah kalau kita gunakan insert plate ni. Nanti saya sharekan link dia, nanti tuan-tuan boleh tengok sekali lah. Saya malas nak terangkan pasal kelebihan mesin ni, insert plate ni. Kalau ada insert plate ni, dia lagi senang lah. Dia ada plate, kemudian dia ada fans dia, kita boleh adjust. Lagi selamat lah kalau kita gunakan insert plate ni. Dia nama dia panjang, saya bubuh nama insert plate. Okey, untuk dia punya bit, okey, untuk trimmer ni dia punya bit, saya gunakan bit flash trimming bit. Mana flash trimming bit, dia murah je. Saya pun tak pasti dia punya saiz apa, sebab saya tak hafal ingat saiz, saya main beli je. Biasanya ada kecil, besar sikit kan. Tak kisahlah, tiga-tiga tu pun, yang mana-mana pun boleh pakai. Cuma syarat dia, dia kena ada satu bearing macam ni lah yang saya buka. Ni bit yang belum pakai lagi. Dia punya mata kat sini, dan kat atas ni ada bearing. Macam ni lah. Saya pakai yang lama punya lah, yang lama tu masih elok lagi, tajam lagi. Dia untuk trimming bit ni kan, dia ada yang double, pisau dia ada double, dan ada juga yang pisau dia ada 3. Ni lah buat pisau ni satu, yang ni ada 2, satu 2. Ada satu lagi yang dia jenis 1, 2, 3 blade dia. Itu pun saya tak pasti sangat apa kelebihan kekurangan dia. Tak apalah, nantilah kita check tengok. Tapi kalau nak pakai itulah, pakai bit flash trimming bit. Dia ada bearing tu kat bawah ni. Ada yang single bearing, ada yang double bearing, banyak lah, macam-macam nenek semua ada. Okey,
Seandainya kita pakai yang lama lah, cuma nak nasihatkan satu, kita punya bearing ni sentiasa kena letak minyak lah. Macam saya tembak WD-40 je sekalian untuk settle. Lepas tu jangan lupa kita punya bead ni kan, kalau kita pakai dalam jangka masa yang lama, kadang-kadang kita punya bearing ni dia akan melekat gam tau. Jadi senang je, cuci je lah kan, tembak thinner, cuci. Dia kadang-kadang dekat bearing ni kadang-kadang dia melekat gam tau, makin lama kita tebal. Jadi kita punya hasil kerja kita tu makin lama makin tak nak kemas lah. Elok-eloknya kita check juga kita punya bearing ni, pastikan dia ni selalu bersih. Alright, sekarang ni kita nak trim ni lah, yang lebihan-lebihan ni kan. Ok, sebelum nak trim, pakailah safety goggle kan. Macam ni saya beli dekat Shopee, dia colour clear. Ok ke? Dia tahan cala, payah nak patah. Dia macam dia liat lah. Saya banyak kali lah terjatuh, saya terpijak kan, payah nak patah. Tapi patah jugalah sebab dah lama sangat pakai. Ada juga dah macam mana ke tau, dia dah patah, jadi saya sambung balik, boleh pakai lagi lah. Tapi yang bagus dia ni, dia payah nak cala. Saya pernah, nanti saya share link, tapi tak tahu lah, harap ada lagi lah. Sebab itu hari saya tengok dekat Shopee dah sold out lah, banyak tempat yang sold out. Kalau yang banyak colour punya, biru, kuning, hitam tu banyak lah. Tapi yang colour clear ni selalu cepat habis. Jadi tuan-tuan nak beli je cepat kalau ada. Jangan lupa lah pakai safety goggle ni. Dia sebab kita trim kan, habuk ni kadang masuk mata, ya Allah. Kalau dia tak masuk mata pun kena kat bulu mata. Lama habuk tu berkumpul dekat bulu mata kita, kita pun tenyeh di mata kita, habuk tu masuk dalam mata. Tuan pakailah safety ni dulu. Kalau nak bagus lagi, pakai dengan cukup mulut tu, lagi selamat. Okey, jom. Sebelum nak trim, saya lupa pula, dekat saya pakai insert plate. Sebenarnya insert plate ni saya ada setting sikit. Kalau tuan-tuan nampak lah, dia punya fans ni kan, dia macam terangkat sikit kan. Saya lapik washer 2 keping supaya kalau saya laminate ni, kalau dia masuk dekat celah-celah ni, dia boleh pergi maksimum lah. Dia tak ada tersangkut dekat skru tu. Kalau kita rapat fan ni, nanti laminate ni akan sangkut dekat fans ni kan. Ini fans ni. Jadi saya angkat sikit, lapik 2 washer. Jadi laminate tu, fans ni dia akan contact dekat kita punya board, dia tak contact dekat kita punya laminate dulu. Jadi macam tu lah cara saya. Sebab kalau tak pakai fan ni, dia agak memang boleh pun, tapi kalau ada fans ni, dia lagi kemas lah kita punya kerja. Tak perlu nak risau sangat nak control, betul-betul nak kena jaga kan. Ok, jom kita buang dulu kita punya lebihan laminate ni. Sekejap saya clamp dulu lah, dia tak bergerak. Ok, saya clamp kita punya board. Ok, jom. Nanti tuan-tuan belajar lah setting lah macam mana kita punya ketinggian bead kan, berapa banyak nak turun naik kan. Nanti tuan-tuan check tengok lah. Saya tak sempat nak buat dalam video ni, takut jadi panjang sangat. Ok, kita trim dulu pada bahagian tepi ni. Ok, ni dah settle. Pusing board kita buat belah lain pula. Masuk gambar. Ok, masuk load dalam video. Kita buat yang belah ni pula. Kalau kita pakai cordless senang sikit. Kalau wire ni itulah bersedia kat macam ni kan, ada kat segi mengganggu lah. Okey, jadi siaplah untuk kaedah yang pertama.
ingat lah, lepas daripada ni kita nak kena pasang edging lah kan. Edging tu ingatlah saya cakap, kalau tuan-tuan nak pakai laminate juga sebagai edging, kena potong laminate ni dulu, tampal dulu edging baru tampal laminate yang atas. Kalau nak pakai PVC, boleh buat macam ni. PVC seeloknya macam ni lah, tampal dulu baru pasang PVC, lagi kemas. Okey, ni hasil daripada kita dah trim. Kita check jugalah kekemasan dia tu macam mana. So kat sini kita dapatlah satu permukaan yang betul-betul rata lah, flush betul kan. Ni cantik lah. Okey, ni untuk kaedah yang pertama. Okey, jom kita pergi ke kaedah yang kedua. Untuk kaedah yang kedua ni, jomlah kita tengok ke kaedah yang kedua. Okey, untuk kaedah yang kedua ni, ingat, kalau tuan-tuan nak pakai kaedah yang kedua, tak boleh terus pakai edging laminate. Kalau tuan-tuan pakai edging laminate juga boleh, tapi tuan-tuan kena terima tepi ni pada bahagian facing yang depan kan, kita akan nampak line hitam macam saya tunjuk tadi tu lah. Tetapi kalau tuan-tuan nak pakai PVC tak ada masalah lah. Okey, untuk kaedah yang kedua ni kan, saiz benar dia 340 kali 898, sama juga macam yang pintu yang pertama tadi yang kita buat tadi, yang kaedah pertama tadi. Okey, cumanya untuk untuk board ni, untuk board saya lebihkan 10mm lebar. Untuk tinggi dia pun saya lebihkan 10mm, termasuk dengan laminate. Kedua-duanya adalah ukuran yang lebih. Okey, saya ada benda nak cakap ni tapi saya dah lupa dah. Untuk kaedah yang kedua ni memang yang paling banyak sekali ya. Memang saya selalu pakai cara ni sebab ini je cara yang paling pantas untuk saya lah. Cara paling pantas, paling kemas, lah. Okey, untuk kaedah yang kedua ni tak boleh pakai laminate sebagai edging. Kalau nak pakai juga, nampak ulang-ulang saya cakap, tak apalah, kita pergi terus, kita pergi, ada benda saya cakap ni, benda penting tak, tapi saya dah lupa dah. Okey, kita pergi spray glue dulu. Spray glue ni saya ingat saya tak payah buat video lah, nanti saya terus tunjuk masa kita tampal nanti. Okey, gam kita pun dah kering. Sekarang kita perlu tampal juga kita punya laminate kat atas ni. Okey, cuma cara tampalnya agak berbeza sikit lah. Kalau macam tampal tadi, saya tampal dulu satu, saya tunjuk sekejap, nanti saya terangkan. Dia cara tampal dia tak sama macam kita tampal yang kaedah yang pertama tadi. Dia ada lain sikit je, tak banyak pun. Okey, dah. Untuk kaedah yang kedua ni kita tak pakai dah kita punya mesin trimmer ke router, kita tak pakai dah. Kita terus naik atas table saw. Okey, kalau tuan-tuan boleh nampak atas laminate, atas board ni, saya punya laminate ni saya tak bagi lebihkan, tak lebihkan macam yang first tadi. Yang ni dia punya laminate tu saya jarakkan sikit ke sana, bagi kat sini ada satu macam ruang lah, lebih kurang dalam 2 ke 3 mm tu kan. Jangan bagi laminate kita ke sana sikit, anjak sikit. Okey, tujuan dia saya buat macam ni, kita nak naik dia atas table saw ni. Nampak ke dalam game dulu? Okey, kita nak naik atas table saw. Nanti kita punya potong pakai setting rib cut, setting belah. So belah board ni kalau boleh saya nak dia rapat dengan kita punya fence table saw. Kalau laminate kita, contoh kalau laminate kita lebih yang macam ni, kadang-kadang dia lebih macam ni, kita nak naik atas table saw, fence kita akan contact dekat kita punya tepi lebihan ni, dia tak contact dekat board. Jadi cara tu agak salah lah. So yang penting first kita punya board ni mesti contact dekat kita punya fence table saw. Okey, saya tekan dulu bagi betul rapat sikit. Jom kita pergi ke table saw pula. Okey, untuk table saw ni saya dah setting kepada setting rib cut. Jadi kita punya fence ni kita pasang dulu kita punya fence lah. Okey, cuma sebelum pasang fence saya suka pakai spacer.
spacer ni ada function dia lah. Dia tuan-tuan tengok lah. Kalau tuan-tuan tak nak pakai spacer boleh juga, tapi masalah banyak kerja lah. Kita nak kena ukur kita punya span 2 kali lah. Sekali macam ni, lepas tu nak kena rapatkan pula kan 2-3 kali kerja. Tapi kalau kita pakai spacer ni lagi cepat. Tuan-tuan pasang tuan-tuan punya fans, letak tuan-tuan punya spacer, kemudian baru ukur kita punya ukuran yang kita nak. So kat sini saya nak 340. Kita ambil yang belah kecil dululah, sebab kita nak potong pakai setting rib cut. Okay, 340. Ingatlah ukuran fence ni mesti siap dengan kita punya spacer ni dah pasang. Macam table saw saya ni, table saw zaman Jepun punya table saw. Jadi dia agak susah lagi lah. Tuan-tuan nak senang, tuan-tuan pakai table saw yang mahal sikit lah. Kalau ada bajet lah kan, beli table saw yang mahal sikit, tak banyak kerja. Tapi macam ni pun okey je. 10 tahun yang saya pakai. Alright. Cumanya table saw ni betul-betul nak kena cekap betul lah pakai. Cara nak gunakan table saw ni dia agak susah lah. Kalau baru-baru tu saya tak pasti tuan-tuan cekap ke tak cekap nak guna table saw ni, sebab dia agak susah sikit. Yang ni betul-betul orang yang betul-betul pro lah. Tak ada lah kata sini pro sangat, tapi saya dah hari-hari ni cekap lah saya pakai table saw ni. Ok, so ukuran dia kita dah dapat. Ni ada sebab juga saya pakai timbang air ni, satu besi yang lurus kan. Saya akan, biasanya saya nak ukur, saya akan ukur macam ni lah. Pasang dulu ni, kemudian baru ukur. Kalau dulu, aduh, lajak sampai lebih jauh, kita akan ukur macam ni kan. Kalau kita tak pakai ni, kita akan ukur daripada mata, depan, belakang. So saya lebih suka pakai ni daripada bawah kita ukur atas. Dia lebih tepat lah. Kita punya board pun kadang-kadang kita potong dia tak pisang. Ni kelebihan dia kalau kita pakai ni, ukur macam ni. Ok, lock kita punya fence kuat-kuat. Ok, sebelum nak belah, cabut dulu kita punya spacer ni. Maksudnya daripada 340 ni dah tambah lah. Spacer ni saya buat banyak saiz, daripada 3mm, 6mm, 9, 15, 17. Banyak saya standby ada dekat bawah-bawah ni. Tengok pada kegunaan lah macam mana nak pakai saiz apa. Janji kita faham lah cara kegunaan spacer ni untuk apa. Jangan kita lupa lah. Ok, alright, so kita pergi kat kita punya board. Ok, kalau tuan-tuan ingat lagi yang saya cakap tadi tu, yang pada laminate yang kita anjakkan kat situ, kat sini yang ada ruang sikit tadi kan. Yang ni first sekali kita nak kena potong-potong pada bahagian yang laminate terlebih. Ingat cabut dulu spacer, baru boleh kita potong. Kita cuci sikit dulu. Untuk table saw saya ni ada kelebihan sikit lah. Saya pakai blade atas bawah. Maksudnya potongan atas cantik, bawah cantik. Nantilah saya buat review sikit lah pasal table saw ni. Nak buat-buat tapi tak buat-buat juga. Jadi saya punya potongan atas bawah cantik lah kalau pakai dua blade. Tapi ada setengah table saw dia tak ada blade yang belakang ni. Pandai-pandai lah kita nak ni sorok pada bahagian yang chipping sikit tu kan. Ok, kita buat belah ni dulu. Okey, untuk satu side ni dia dah flush. Sekarang kita nak cuci pada bahagian yang ada ruang tadi tu. Pusing kita punya board, kemudian baru pasang kita punya spacer. Ini baru ukuran yang sebenar, ukuran siap pintu kita.
bahagian dia punya lebar sudah. Cuma tinggal lagi pada bahagian atas dan bawah. Atas dan bawah ni saya akan potong pakai setting cross cut pula. Sebab saya nak potong lagi pintu-pintu yang lain. So setting rib cut ni saya tak nak ubah lagi. Saya buat yang lain dululah, nanti baru saya tunjukkan cara kita potong. Sebab kalau buat yang melintang macam ni, kita nak potong pakai setting rib cut agak bahayalah. Sebab dia kickback kan, pelanting ke apa, cedera kita pula. Jadi kalau panjang ni tak sesuai pakai setting rib cut, kena pakai cross cut juga, sliding kita punya fence yang besar kita ni. Nanti saya ubah, saya pergi settle yang lain dulu. Okey, tuan-tuan boleh pilih sama ada tuan-tuan nak potong skeping macam tadi lah, board lain, laminate lain kan, skeping boleh juga. Ataupun tuan-tuan nak mudah lagi, ada lagi cara mudah lagi. Tuan-tuan terus laminate tu tampal terus ke atas board skeping 4x8 kan, 4x8 dengan laminate kita pun 4x8 tu tampal terus buat satu besar punya saiz. Kemudian baru kita potong. Cara tu pun senang juga. Contoh yang macam ni lah, saya demo dulu satu. Kaedah dia sama jugalah. Macam saya ambil satu saiz yang panjang lah, saiz yang panjang. Yang laminate yang belah nak contact ke fence tadi, kita injakkan ke sana sikit. Kita potong yang ni dulu. Okay. Tuan-tuan boleh pilih sama ada nak buat skeping ataupun 4x8 tanpa laminate pun boleh, ataupun tuan-tuan nak buat panjang macam ni kemudian baru belah pun boleh. Cuma kalau kata cara yang kita nak potong sekaligus yang besar tu, kita nak bahagikan kita punya laminate ni lah. Maksudnya skeping laminate tu kan, kita nak bahagi-bahagikan kepada saiz pintu tu mungkin agak sikit susah lah. Dia tak susah sangat, dia macam dia seronok juga, macam puzzle lah, macam satu teka-teki tu kan. Dia susun kita punya pintu-pintu ikut saiz yang cukup. Penggunaan dia 4x8 tu. Cuma itulah, dia agak susah, bukan susah, agak pening sikit, banyak nak kena pakai otak. Kemudian mungkin ada bahagian yang, contoh satu bahagian kita pakai besar ni lah, satu bahagian ni tak cukup. Itu je kita nak kena apa, nak kena pandai lah. Tengok pada keadaan. Saya pun saya cakap dia belah sana tadi, saya nak ada bahagian yang boleh kita buat satu buat panjang, ada bahagian terpaksa kat kita belah demi nak menjimatkan kita punya laminate ni. Sebab laminate ni kalau kita salah guna dia mahal tau. Bukan sekadar laminate satu hal, board satu hal. Harga dia, kos dia agak mahal. Jadi kita nak kena bijak lah susun kita punya saiz-saiz pintu tu cukup pakai. Okey. Sekarang saya besar, saya dah tukar kepada setting cross cut. Kita slide lah. Kalau macam ni dia senang lagi lah. Kalau macam pakai rib cut tadi susah sikit, dia nak tukar banyak kali dia punya saiz kan. Untuk yang belah tadi semua saya dah belah dah, tinggal nak potong sekarang. Ini dia senang sikit lah, senang banyak, bukan senang sikit, senang banyak. Kita ukur je saiz siap pintu kita. Lock 898 tinggi dia tadi kan, 898 tinggi pintu tu. Okey, pastikan kita pasang kita punya fence ni lah betul-betul follow square lah. Saya dah pernah buat video pasal macam mana kita cara nak pasang fence ni bagi betul-betul square. Kalau tidak, kalau satu sengit sebelah kita punya pintu tadi, sebelah tinggi sebelah rendah kan, dia punya ukuran dia tak sama. Pastikan kita pasang fence ni betul-betul L square dia cantik. Okey, kita starting pintu ni lah. Okey, sama je pintu yang balance kat bawah ni adalah saiz yang sama tinggi dia. Sekejap
spacer sikit. Okey. Yang saya lock ni adalah ukuran siap pintu. Cuma kita nak cuci atas bawah dia lah. Jadi first kali saya kena pasang spacer ni dulu. Letak. Alright, cuci yang ni dulu. Alamak, spek saya lupa. Okey, ingat pasang spacer dulu. Kita tak boleh terus letak sebab atas ni dia punya ada laminate yang ke dalam, ada yang ke lebih. Jadi tak betul lah. Kena pasang spacer dulu bagi dia lebih sikit. Kemudian baru kita potong sebelah. Kemudian pusing board kita. Jadi atas bawah dia dah cuci cantik lah. Itu ukuran yang kita nak. Okay. So siap lah saiz kita 340 kali 898. Jadi saya habiskan lah dia punya board-board yang lain ni. Okey, itu ni dah settle. Sekarang kita nak pergi edging lah. Kita ubah dulu board-board. Sementara tu saya settlekan saiz yang lain. Okey, pintu semua dah kita dah letak laminate. Dah siap dah potong ikut saiz yang saya siap. Maknanya hari ni hari kedua sebab semalam saya tak sempat. Dah lewat malam sangat. Dah pukul 11 lebih malam. So saya sambung hari ni lah. Hari ni pun saya sambung malam sebab siang tadi saya buat pemasangan. Saya hantar dah, kakak-kakak semua dah hantar. Dah install sikit. Untuk pintu, maknanya saya balik dari site tu singgah ke bengkel, sambung untuk buat dia punya edging. Untuk kerja yang belum siap lagi, pasang edging dengan tebuk 2 inches. Jomlah kita sambung lah. Saya ingat video saya tak terang sangat lah pasal pemasangan PVC edging kan. Rasanya semua orang dah, kalau orang dah lama follow video saya, dia tahulah cara nak pasang PVC edging ni macam mana. Okey, kalau PVC edging okey tau, kita tampal kemudian. Sebab dia tak nampak, dia punya line hitam yang saya cakap tu dia tak nampak. Dia boleh kata dia kalau pasang PVC nampak sekeping pintu tu dia solid terus. Lebih kurang solid lah. Macam kita celup tepung kan. Bucu-bucu dia tak nampak lah. Sikit-sikit lah, tak adalah nampak 100% sangat tak nampak. PVC edging ni itulah dia punya masalah dia sangat lambat lah. Kita boleh pakai dua lah, sama ada nak pasang PVC edging boleh, nak pakai aluminium edging boleh. Cuma aluminium edging tu saya dah tak minat pakai. Walaupun aluminium edging tu sebenarnya bagus, tapi aluminium edging ni dia tak cantik. Dah macam out to date lah. Dah ketinggalan zaman kan. So kalau pasang PVC, insyaAllah dia memang cantik lah. Okey, saya pun dah depan letak gam. Kita nak kena tunggu dia kering sekejap. Tak boleh tampal terus. So ni PVC dia. Tak apalah, nanti saya slip video sikit lah macam mana saya tampal kod bagi yang ada orang yang baru tengok video-video saya kan. Nanti dia boleh tahu juga lah sikit. Okey, kita tunggu dia kering dulu.
Okey, untuk penyimpanan untuk cuci ni lah, cuci apa? Dia punya gun biasanya saya tak cuci teruk-teruk sangat pun. Saya buat macam ni je. Saya isi thinner dalam satu tong. Tapi tong ni nak kena kedap lah. So kita buka. Macam tu lah. Kalau rajin buka lah semua-semua ni kan. Celup macam tu. Cuma cara saya letak ni biar terbalik je dia lah. Biar apa, kalau ada gam-gam ni semua meleleh kat bawah tu lah. Macam ni je cara saya menyimpan. Tak ada nak cuci teruk-teruk sangat. Termasuk sekali lah dengan dia punya botol. Untuk tong ni pastikan dia betul-betul kedap. Sebab tak nak thinner ni kering. Saya payah thinner ni kering. Kalau dia selagi dia tutup, dia lambat nak kering. Okey, alhamdulillah pintu semua saya dah siap tebuk lah dia punya blowing tube semua daripada bahagian depan dan ke bahagian belakang. So saya nak cleaning dulu mana tempat-tempat yang saya marking nombor ni. Lepas tu kita wrap lah. Ni elok juga kalau kita cuci awal-awal. Kalau kita cuci lambat-lambat nanti sampai dekat site banyak kerja kan. Baik kita cuci dulu. Sebab dia pada bahagian belakang kan. Kalau kita belah depan tak apa, belah depan dia facing je ni. Nanti sampai kat site kita boleh cuci. Cuma pada nombor-nombor yang kita makin ni, yang ni yang padam lagi lah. Kita padam yang belah belakang tu okey lah kot. Dia kadang ada gam tu tepi ni kan. Itu yang nak kena buat cleaning kan. Depan okey lagi, yang belakang. Okey, jadi hasil dia lebih kurang macam ni lah. Sorry lah pintu yang saya buat video sebelum ni saya dah pasang tempat lain dah. Tapi lebih kurang jugalah. Ini pintu ni pun dia gunakan laminate juga. Depan tambah laminate, tepi pakai PVC edging. Ni saya buat untuk saya sendiri lah. Ni pun lebihan pintu salah saiz. Jadi saya pakai untuk saya lah. Pintu ni cantik, sayang pula kan. Jadi saya buat kabinet untuk saya sendiri. Okay, kalau tuan-tuan boleh tengok lah macam ni lah. Dia laminate. Ni pakai PVC edging. Ni blockboard, satu side putih lah kan. So cuma pintu ni dia 45 degree. Kalau boleh tengok lah tepi-tepi edging ni, dia nampak solid lah. Dia bertemu dengan laminate. Dia tak macam laminate yang kita gunakan edging laminate juga sebagai edging. Ini saya pakai PVC. Cari color yang saya akan dengan color depan ni. Cuma putih-putih ni tak kisah. Putih-putih ni lepas bekas sebab saya dah pakai sandpaper kan. Bagi tepi-tepi dia bagi kemas. Yang ni kita boleh touch up lagi pakai apa? Marker pen furniture touch up tu lah. Pen apa tak nama dia lupa dah. Nanti kita ambil pen marker pen yang color coklat lah, yang saya akan dengan color ni kan. Nanti kita touch up lah pakai pen tepi-tepi tu. Nanti dia cantik balik lah. Nampaklah pintu ni sekeping solid. Okey, yang satu lagi pula, yang ni pun side lain pula, tempat lain. Yang ni macam saya cakap lah, saya edging pada bahagian tepi dulu menggunakan laminate, kemudian baru tampal belah depan. So kalau tengok pada bahagian hadapan, kita tak akan nampak lah apa line-line hitam kan. Nampak cantik lagi lah sebab line yang hitam bekas laminate tadi saya dah sorok pada bahagian tepi ni. Sekejap blur pula kamera ni. Okay, macam ni lah. Tapi masih lagi cantik lah, kemas lah. Okay, saya ingat sampai kat sini dulu kot perkongsian saya. Saya harap video ni sikit sebanyak membantu lah bagi tuan-tuan yang masih baru-baru lagi dalam kabinet ni. Kalau ada apa-apa nanti kita semang dalam WhatsApp pula. Semang dalam komen lah kot. Okay, terima kasih kerana sudi menonton. Kalau ada salah silap, saya minta maaf lah. Assalamualaikum dan jumpa lagi.